pegawai pelaburan KUAP ni pada 31 Julai 2024, dia boleh kata KUAP menyasarkan pelaburan strategik jangka panjang untuk peringkat antarabangsa ke 30%. Ni meningkat tau daripada dulu. Ini peningkatan. Ni peningkatan. Sebab dulu tak banyak macam ni. Dan KUAP dulu, kalau tak silap aku, kebanyakannya memang dalam negara saja. So kenapa kita ni negara kecil ni, kita nak pergi bantu negara-negara lain ni? Aku tak faham. Negara kita ni dah kaya sangat ke? Kalau negara kita kaya sangat, kenapa LRT 3 kita jahanam? Dan betul. Kenapa LRT 3 kita downgrade? Kenapa kau tak guna dana KUAP? Kenapa kau tak guna dana KWSP yang melabur dekat luar negara tu untuk kau melabur dalam kita punya ECRL daripada double track kepada single track untuk apa ni, untuk maintenance kita punya LRT, Nas. Yes, maintenance kita punya LRT yang rakyat kita boleh enjoy, yang ataupun kerajaan keluarkan bond. Tak kisahlah kau panggil lah, sebab kau orang boleh keluarkan macam-macam lah. Kau boleh keluarkan Malaysian Government Securities untuk pembinaan infrastruktur. Kau boleh keluarkan Malaysia punya Islamic aku tak tahu lah, Islamic bond. Cuba kau keluarkan Malaysian Government Health Bond. Kau tahu siapa yang beli bond ni akan pergi kepada pembinaan hospital. Betul lah Olivia? Ya, betul. So suruhlah KWSP beli bond kerajaan tu. Jadi kita rakyat kita enjoy dengan good hospital. Ni tak ada apa kau buat. Kau pergi lambat dekat e-fishery, bodoh. Gila kau. Dalam keadaan sebelum ni, kau orang kata apa tau? Olivia, belajarlah dari 1MDB. Aduh. Kau kena scam dengan budak-budak. Kau tahu tak e-fishery tu? Budak-budak bodoh. Kau kena scam dengan budak-budak siul. Bukan kau kena scam dengan Bank Wall Street macam yang Jolo buat tu, bukan. Jolo ni dia menipu, dia memang dah set up company, set up ni, dia pergi lepas sana, dia pergi sini kan. Dia ada link dengan Wall Street Bank. Lepas tu dia ada link dengan King Saudi, macam-macam orang yang besar-besar lah kan. Belajar daripada ini dengan budak-budak. Budak kampung. Ini kau kena tipu dengan budak-budak siul. Gila bodoh. Aku cakap kau tahu kalau kau nak kena tipu, lepas tu kurang-kurang ADB tu adalah aset sikit kan. Ini aku tak tahu berapa banyak kolam ikan yang kau boleh dapat. Yelah, 200 juta tu just write off, Anas. Itu kan lebih kepada melambangkan bodoh. Satu lagi lambang bodoh dia apa tahu Olivia? Ni aku terkejut ni bila aku baca ni, KUAP nak melabur 30% peringkat antarabangsa ni. Wah, hebat ni Malaysia ni. Yang LRT 3 kita tak cukup modal. Kau tahu tak LRT 3 tu, aku cakap kau kan, aku pernah tengok tau dokumentari kat China, dokumentari YouTube lah, China punya kandang babi berapa puluh tingkat tu kan. Seriously, LRT 3 kita bumbung dia memang bumbung kandang babi. Sama dengan kita punya MRT 2, bumbung kandang babi. Kalau kau orang ambil LRT 1, cuba kau cari angle LRT 1 Olivia yang kau ambil, kau snap kan, kau selfie, sebab aku buat banyak kali selfie. Nampak elok. Cantik. Ini kau nak cari angle nak selfie pun susah. Ini kau nak cari angle dekat LRT 2, kandang babi. Nanti member kalau kau upload, member kau kata kau kandang babi mana kau melawat ni. Ataupun paling mulia pun gelangan futsal mana ni. Kan? Ya, gelangan futsal. Gelangan futsal tu pun orang tak main bola tengah hari sebab panas. Tengok kan kipas. Kau tahu kipas dia, aku cakap kau kipas dia, kipas surau masjid rumah aku pun elok lagi. Gila, kipas gantung dinding kau. Okey. Kipas gantung dinding. Kau tahu yang surau-surau lama dulu? Weh, hina tu aku tengok. Itu pun belum tentu ada angin. Kau tahu hina siul. Kau tahu tak tangga dia? Kau tengok, kau tahu tangga dia? Aku sedih. Aduh, aku ya Allah, lepas tu wah, bangga ni 30% dana KUAP nak pergi melabur kat luar. KWSP kita kena mencari pelaburan peringkat antarabangsa untuk diversify the investment. Lepas tu untuk mendapat investment yang untung dalam masa jangka pendek. Macam tu lah lebih kurang kan. Dia nak dapat at least macam 3-4 kali ganda dalam masa setahun kan. Kau tahu tak kisahlah apa korang kata kan, apa MRT tak untung pun, tapi kalau MRT cantik, aku naik pun aku suka. Betul? Kan? Ini nak selfie pun payah kan? Gila kau. Nak selfie kipas. Aku tak tahu lah brand apa kipas tu. Nanti aku nak pergi check brand. Sebab aku tahu kan, kalau kau check brand Sing kau tahu Sing yang tempat kencing tu, LRT 1 dengan MRT 2 ada penurunan kualiti gila babi kan. Aku kan, rumah aku bukan orang kaya Olivia. Rumah aku toilet pakai sink normal je. Jadi aku sebagai rakyat, aku pergi public place ni, aku nak enjoy lah sink yang mahal sikit. Yelah, betul kan? betul. Sebab kita tak duduk hotel 5 star. Kita tak macam Anwar Ibrahim. Kan? Kita tak ada kawan-kawan yang kaya. Boleh bagi rumah free, kereta free. Ada satu lagi Olivia. KKN tu korupsi, kronisme, nepotisme. KKN. Okey. Kuasa. Bukan kuasa. Korupsi. Korupsi. Okey.
Kronisme. Korupsi, kronisme Nepotisme. dengan nepotisme. Nepotisme tak payah nak cakap lah. Anak speaker jadi menteri kan? Anak speaker jadi yang menteri. jambu tu jadi yang menteri jambu tu. belia dan sukan. Yang apa dia punya doktor pun tak sebenarnya dia tak tidak doktor tak bertauliah. Okey. Kita ambil satu benda yang Anwar buat Kau ingat tak? Dulu dia orang kata Barisan Nasional ni bagi banyak kontrak panjang-panjang tau. Konsesi 15 tahun kepada kroni. Dia orang kata. Lepas tu bila Anwar jadi menteri sekarang ni, dia jadi Perdana Menteri tau. Kemudian ketika masa zaman PH naik, dia bagi kontrak panjang pada Spenco, pada Spenco ni. Vincent Tan dengan Nazar lah. Untuk kereta polis 15 tahun tak silap aku. 15 tahun dia bagi. So tu masa PH masa Pakatan Harapan memerintah. Alasan dia orang ni, alasan budak-budak PKR ni, dia kata, sebab bukan Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Okey, kita ambil Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Dia bagi lagi lahanat gila punya.